Ahmad Dayan bin Saiful Anwar. Malah nak mengganggu emosi anak-anak. F8 Bus. Okey. Ini persembahan Ahmad macam mana bang? Kalau kita pentas tadi ketika komen daripada Yudi agak kurang sikit lah komennya. Dia abang nampak dulu macam mana? Bagi saya persembahan dia memuaskanlah, baik lah bagi saya lah daripada yang sebelum. Mungkin orang kata dia punya, orang kata emosi dia belum stabil, insyaAllah. Kalau kita tengok tadi masa Ahmad perform kan macam sing along sekali kan. So okey. maksudnya memang involve sekali kita Tak hafal lagu sekali ada. ke macam mana? Tak, untuk macam lagu tu kita tahu, tapi latihan tu kita tak tahu. Saya tak tahulah dia punya latihan kan. Tapi kita orang kata enjoy dia punya show. Tapi tengok performance Ahmad minggu ni macam mana? Dibandingkan minggu lepas tu kurang sihat kan? Oh, Alhamdulillah, saya tengok performance dia okey lah. Kira tak adalah murung kira tu. Nampak fresh. Abang dah sempat jumpa dengan Ahmad ke? Belum lagi. Kali tadi bila bang jumpa? Kali terakhir masa yang Cindai tu. Yang dia perform untuk lagu Cindai. Tapi hari ni Ahmad tahulah abang. Tahu. So, lepas ni akan ada plan untuk berjumpa. Okey, jumpa sekejap lagi kot, insya-Allah. Abang, sikit bang, kalau boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, tak akan faham. Okey. Kalau minggu lalu bang, kat luar sana bila ada komen pendapat di sosial media, ramai mengatakan Ahmad terganggu sedikit lah. Mungkin dari itu juga minggu lepas sembang kurang baik. So mungkin kalau kami komen sikit pasal minggu lepas apa yang terjadi saya bang? Untuk minggu lepas tu mungkin saya akan komen habis pada titik ini, insya-Allah. Tapi ikutkan malah nak mengganggu emosi anak-anak, biar tak apa, biar. Saya rasa saya tak boleh nak jawab lagi. Untuk soalan tadi. Abang dengan Ahmad sebenarnya macam mana? Mungkin jumpa tu berapa kerap dan juga mungkin Hubung ada hubung. Hubung tu ada. Cuma gap kita untuk berjumpa tu jauh sebab saya jauh. Dan ni mungkin akan balik ke Kuantan. Lepas tu untuk event ni saja saya datang. Lastly lah mungkin bang, yang minggu lalu juga bang, bila komen abang keluar, ada dekat sebenarnya komen abang tu untuk orang lain, untuk kawan tertentu. Mungkin abang nak beri penjelasan sikit komen yang tu? Untuk komen-komen tu saya rasa nanti saya akan uraikan. InsyaAllah. Bagi untuk orang kata saya nak jaga hati anak-anak dan jaga semua pihak. InsyaAllah. Okey, untuk Ahmad Dayan bin Saiful Anwar. Okey, Baba kat sini sentiasa doakan untuk anak-anak, tak kira Ahmad Dayan, Umay, Aish. Baba doakan korang berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Doa Baba untuk awak takkan putus. Amin. Terima kasih bang. Okey, alright.